Dia main dah. Pasang pedal juga. Baik, baik. Gawai JS buat tak tahu? Gawai. Gaya. Relax. Hey. Apa guys? Good. Bola mak. Bola. Bola kita. Ten. Cikgu tak boleh ambil. Tak ambil belakang. Belakang. Sini memang tak boleh. Okey, tergendala Ustaz. Cikgu hambat pergi keluar pula dah. Skema betul lah cikgu ni. Itu ni boleh. Ni tak boleh pula. So kita rekod. Tadi gua sebiji lah 1-0. Ni betul baik 1. Balik bola kosong. Gol sendiri tadi. Gol sendiri je. Siapa skor? Langkah kan? Dami. Tahniah champion. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau semalam macam ni kan senang. Ada. Semalam dia tak diakan kalah tu. Tu tak boleh masuk. Oh. Depan mata orang nak. Sedih. Oh. Sudah.
Lauk ni. Ha? Kalau kita besar gol sebiji lain. Besar tak gol. InsyaAllah. Berbelasa banyak-banyak sikit lah, senang. Ada. Sembang kedai kopi. Mopok betul lah. Ada. Jangan hari ni pun comeback balik. Tahun lepas pun kita comeback kan. Four lah. Four tu. Okey, keputusan masa 3-0. Minit ke berapa ni? Minit ke 11. Main 25 minit. So dah leading 3-0. Umar. Oh loh. Fi dah bola Fi.
Outside. Lose ấy. Offside. Offside lagi. Zahir tak kuat. Baiklah. Baiklah Umar. Baik crossing wise. Kalau pos 4-0. Kan seronok tu.
Main dalam tekanan semalam kot. Akil Wafil Syarif ganti dengan Akil. So Umar akan jadi striker. Baiklah pastinya saya. Baiklah lawan tu. Baiklah ke. Apa lagi? Strike midfielder ulok elok dah. Baiklah Syed. Baik Syed. Oh game MSS yang tak ambil Syahid ni. Corner kick. Pak kosong. Okey, Fatih digantikan. Diganti siapa? Tak pasti ya. Pak kosong senang cikgu nak bagi si pandai main. Lagi mau stop ball, kemah passing, kemah 1-2 ada. Main position pun oh gila ni betul-betul dapat final. Offside. Tengok main posisi pun tepat. Ogi ni betul-betul dapat final. Lepiak sikit lah kat dekat video ni. Aduh. Apa ni pun tengok. Sayang tu kata rezeki kita. Game semalam peluang berlambak tapi tak dapat disudahi. Game semifinal dengan Matampo. Tengok stop ball pun kemas. Nampak baru nak puji sikit. Baik lawas dapat balik. Alamak. Baiklah Syed. Azmi. Akhir tu ada shooting tu. Ya. Tak dapat lagi. Mak, baiklah Syahid intercept. Ada kualiti lah Syahid. Tengok. Mantu ada. Passing balik. Apa lagi mau? Ya Allah. Ini jadi pengulas sukan dah ni. Bak. Arian tu U11. Dia seorang U11. Yang ni semua U12. Fatih. Okey, saat kita boleh tengok balik second half. So keputusan semasa 4-0. Okey, jumpa lagi second half.
Okey, kita pacak kat sini pula kamera. Perlawanan antara tempat ketiga keempat yang masih pergi. Ini antara pasukan Timur Tebal dengan pasukan Balik Pulau. Semasa 4-0. So rombokan besar-besaran lah. Untuk saya faham ni bagi peluang budak-budak anak player-player lain main pula. So yang tukang ni semua tinggal Umar dengan Aryan tu. Umar Aryan keeper. Umar Aryan keeper yang maintain daripada first half. So kat sini yang mau play sepanan. Hakim tak main ni. Hakim dah balik pula. Budak dia dah boleh ambil tak main. Sepanan tak. Come on, tahan, keras set. Baiklah saya tanduk. Nampaknya coach Balik Pulau bersemangat ni. Dia pernah menang bola banyak. Baik saya. Fall. Tak bahaya Syahid yang centah. Syahid balas pada. Bola tu tak membahaya, tak perlu tackle dari belakang. Oje. Kerana free kick ni yang punca nak golan. Fall. Keeper dah tangkap. Dia back off. Terasa goyang ni. Tanduk fresh. Good. Gopoh sangat betul. Gol lah Wafi. Hai Fira. Offside. Siang budak ni tak masuk belajar, tak masuk kelas jaga bola.
Oh, tak tepat area. Red. Oh, lah kill. On target kill, sayang kill. Oh, yakin masuk dek. Terakhir. Baik sikit. PG. Baik sih. Cici nak tapak pula nak makan kaki pula. Okey tak okey Ci? Doktor. Boleh Ci, come on Ci. Sikit kot. Kena kat kuning tak? Dia kecil angkat tinggi. Come on Ci. Ci kuat. Sebiji lagi bagi dia 5. Baiklah Syed. Cik, baik Cik. Baik, okey, mak. Jalan. Tak ada sabar rekap. Sembalik. Oh, Cik dapat mana-mana SB Cik. Jadilah Cik. Shooting padu Cik. Baiklah. 5-0. Duk sepanam pun boleh buat. Sebab kan tadi main semua boleh main. Allahu Akbar. Macam manalah Ampun ni tak layak pergi final semalam. Itulah lawan pasukan yang Pakimbah. So kena terima kenyataan kita tak boleh buat gol. Salah kita. Main cantik lah. So nanti video ni boleh tengok dalam YouTube saya lah, video semi-final semalam. Kita ada semua asal bola sepak. Semua finishing yang tak ada semalam. Untuk semalam, game semalam je. Game sebelum ni, game hari ni semua finishing dah. Kita ada stop ball, kita ada long ball, kita ada one touch, ada two touch, ada one by one. Nampak Bu Fatih Umar tunggu lah depan tu. Umar marah. Kalau pasti kat rumah Umar tak masuk gol lah. Okey lah bagi tahun ni yang rasa ni betul-betul tak dapat pergi final. So MSN boleh ambil player daripada Permatan Pau dan juga player daripada Batuas yang akan melangkah ke final selepas game ni.
So budak sana memang berkualiti kot kan. Badan besar nak sizing kan. Tapi defend semalam memang tepuk all out lah, memang all out. So kita kan memang kita puji lah. Walaupun dia pemain pam, dapat clear. Mungkin ni faktor kemenangan mereka kan. Dia kena terima kenyataan. Okey. So perlawanan final nanti kita akan menemukan bulat-bulayan antara Mahfuz daripada Batu dan juga Nakib Airil. Lagi siapa lagi ya? Nakib Airil daripada Zon Permatan Pam. Zon Batu yang ada Mahfuz. Itu Akif. Alamak, Akif sangkut. Tak offside. Kurang shot. Cover. Jangan sekali shot. Baiklah. Fall. Terima kasih. Kurang shot. Thank you. Nazmi. Goci. Baik, Ci all out. Tangan. Goci main. Dua shot. Tangan. Dah tak tiup. Ci always. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Semalam Batuas menang dengan Balik Pulau 2-1. Batuas ni satu grouping dengan kita orang. Segrouping kita orang menang 2-1 dengan Batuas. Ada game dalam YouTube saya, boleh tengok. Tu padu lah Nazmi, ada rekod lah Nazmi. You ada kualiti Nazmi. Tengoklah. Allah Akbar, macam mana lah hampa tak pergi final. Ada. Terima lah kita taat. Ada yang tukang cakap ni pun tak boleh terima lagi. Tak boleh. ada popek lah ni. Share kan kawan lah. Bagi kami dia pemain terbaik dah semalam. Cuma tak ada finishing. So keputusan masa 6-0. Out. Tak apalah, bayar dia kenangan U12 ni. Good passing, good first ball, good one touch, two touch, ball posisi, semua ada. Tengok, all outside. Cuma sizing atau pun ada. Ada. Tapi kalau sizing pun kaki bangku apa kan. Macam mana nak pergi kan. Tapi dia pun ni kecil, dia pun buktikan dia fighter. Sudah ni betul bayaran kan. Sebab dah 6-0. Kalau 0-0 tak cakap macam ni kan. Aduh. Biasalah masing-masing kedai kopi. Ni game terakhir depa U12 lah. So lepas ni kita buka kelab lah. SSM pun tak ada nama. Kita buka kelab tournament ingat WF mah. JSE lagi ada lagi tournament kat mana lagi, terlayan lah tahun ni terakhir U12. Bagi ada janganlah kan, kita tak tahu tahap depa sampai mana depa boleh pergi.
So lepas ni kena belajar fokus belajar. Mak orang tak good lah. Tengok. Pusing. Oh dah mak. Umar ni posisi dia sebenar dia striker captain tu. Posisi dia sebenarnya back kanan. Dia banyak major back kanan dengan kelab lah. So sometimes dia akan main DM. So MSSM dia seorang dekat dalam section terakhir ni. Jadi posisi yang diberikan DM. So seorang lagi pasangan kembar dia Wise tak dapat section. Oh, gol Ci, gol lagi. Gol kedua Ci, 7-0. Ci buat geram. Okey, kita sama balik. Okey, yang Umar ni di posisi dia sebenarnya back kanan. Dia boleh main DM function. Last man pun dia bisa main tapi kurang sebab ada posisi Nazmi kat situ. So DM. Lepas tu kejohanan MSPP ni coach cikgu banyak terapkan dia main attacking, wing kanan dan juga striker. So Umar ni kelebihan dia banyak posisi dia boleh main. So kalau kelab ni rugi lah kalau tak ambil sebab dia posisi banyak. Yang Umar lagi offside lah mak. Aduh. Okey, mak sekarang dia minta striker pula. Okey, so pasangan dia Waizuddin. So Waizuddin ni major dia lebih pada midfield lah. Midfield, attacking midfield dengan DM pun dia sometimes dia main. MSSN ni dia bagi fight tempat Umar dengan Wais ni di DM. Tidak tahulah perancangan cikgu macam mana kan. Tapi dia kebolehan dia lebih pada attacking lah. So attacking ni dia banyak, Waizuddin ni banyak lorong bola kepada striker. Susah dapat yang striker, yang midfield boleh lorong bola ke striker ke bahagian tengah. Lepas tu dia main kebolehan dia kiri kanan hidup. Kiri kanan hidup. Tandukan dia perfect, bagus. Win bola dia kurang sikit tapi sometimes dia buat improve lah. Lepas tu dia punya larian dia tak laju. Biasalah macam Andre Pirlo ya kan. Zidane mana laju kan. Ronaldinho sometimes dia tune untuk laju, itu je. Tapi dia punya football thinking dia macam Umar ya. Football thinking yang terbaik lah. Bijak, main one two touch, main simple. Itu yang tu Wise lah kelebihan dia. So dia seolah-olah playmaker lah. Dia yang mengawal tempo game. Tapi sometimes banyak orang tak nampak. Sebab sekarang ni orang tengok laju kan. Tapi laju pun kalau main rodong kan kadang rosak game. Sometimes ni bola sepak ni dia akan ada tempo. Sometimes laju, sometimes slow. Itu yang terbaik. Dan football thinking. Bila nak passing, bila nak one two, bila nak lorong bola, itu yang penting. Itulah Waizuddin lah. Tapi mereka ni berdua memang ada insting untuk bersama. Jarang sekali lah tak bersama, dah siap-siap. Kok boleh jadi macam Adi Zakwan ke kan, nak tahu kan. So Wais kembali masuk. Yang tenang tu corner kick tu Zahi. Okey, dah saudara Zahi pula. Okey, Zahi ni dia ada sign lah dengan JDT. So tahun depan dia akan meninggalkan kawan-kawan dia, akan pergi ke selatan tanah air Johor untuk belajar di akademi JDT. Zahi ni pemain yang laju lah. Dia kelebihan dia memang dia suka bawa bola banyak. Tapi bila hilang bola dia akan digang balik untuk dapatkan bola tu. Dia ada strength, cuma dia tak ada kekuatan kanan. Dia lebih pada kiri. So dia banyak major main sebelah kiri. Tu Zahi. Zahi yang pakai jersey nombor berapa ni? Nombor 4. Tu. Dia seorang alasan JDT. Nampak arah nampak cover. Tu Zahi. Semalam dia peluang antara yang terbanyak lah. Tapi tak ada gol.
Ni Wafi Kushairi. Wafi Kushairi dengan Airi ni antara sama naik lah. Sekarang ni dia keeper nombor 1 lah AWM, Wafi Kushairi ni. Wafi keeper. So nak cerita pasal siapa lagi? Okay, kita cerita pasal Nazmi pula. Lah ni tournament MSVP last game kan. Okay, Nazmi yang kembang. Alamak apa? Nazmi yang kembang ni bermain sejak daripada U8 lagi. U8 dengan AWM. So banyak sangat kenangan. So Nazmi, Umar, Uwais ni ada orang yang lama dan pionir dalam AWM yang bermain sejak tahun daripada U8 lah sampai 12. So kami ni susah lah nak dapat tempat first team dalam AWM ni. So yang mana orang lama yang boleh maintain tu, alhamdulillah lah kata kan, ada peluang mana power training depa kan. So Pak Awish pun banyak duk power. Cuma Nazmi nak cerita dulu dia ada pernah down ya. Dulu dia pun cabi ya macam Umar ya. Tapi dia perform masa hujung-hujung U11. Hujung-hujung U11. So hujung-hujung U11 dia perform, dia ketinggian dia lonjok, badan dia kuis, running dia pun padu sekarang ni. Lepas tu football thinking dia pun dah improve. So dia boleh banyak pemati bola dan dia hebat juga untuk buat perangkap offside lah. So perangkap offside dalam game MSSP ni banyak dia guide lah. So tahun depan kita tak tahu kat mana mereka. So mungkin U13 ni masing-masing buat dia haluan masing-masing. Aduh. Sebab dalam AWM pun susah nak dapat tempat sebenarnya. Sebab player berbakat seluruh Pembina akan bertumpu di AWM untuk batch yang U12 tahun ni lah. So setiap pemain ada kualiti dia. So Pak Awish boleh atok player mana yang boleh guna. So untuk pengetahuan dalam zon Limbu Tebal ni hampir 13 orang daripada 15 orang ni player AWM. Okey, ada juga mana-mana dekat balik pulau Ghost Village. Masing-masing main lah macam pengacara. Okey. Okey, gol 7-1. Ada cerita pasal Nazmi, apa kita cerita pasal Nazmi? Okay, Nazmi dah lekat selection 20 orang dalam MSSM lah. Dulu masa U10, U9 kan Nazmi orang tak pernah nampak sangat. Sebab dia cabi sikit, lepas tu slow sikit kan. Tempatnya banyak yang syahid lah. Satu lagi syahid pun antara orang lama dalam AWM yang main sama-sama. So mereka ni insting kenangan pun banyak. Umar Izzuddin pun sama. Dia mana antara penyumbang terbesar cup dalam kabin AWM tu. Sejak daripada U8 sampai U12. Banyak jasa mereka. Keluarga pun banyak berjasa melatih daripada U8. Dia punya coach boleh pulau tengah semangat dapat sebiji. Cuma mereka ni pun untuk informasi mereka ni baru balik daripada Pattaya sebelum game. Sehari sebelum game MSCP ni 5 orang daripada zon Limbu Tebal dia balik daripada Pattaya. So nampak juga keletihan tu. Tapi keletihan tak nampak macam player lain lah. Limbu Tebal konsisten lah. Walaupun balik Pattaya pun still Zahir boleh skor. Okay. Semua Umar Wah tak dapat pergi. Umar Wah tak dapat pergi Pattaya dalam bajet bol payah haji kan. So Umar Wah tarik diri untuk ke Pattaya. Untuk informasi antara jarang lah Umar Wah nak tarik diri. Yang saya ingat ni game Pattaya dia tarik diri satu game dekat Kedah, game kat sekolah mana atau itu Umar Wah tarik diri. Kebanyakannya setiap tournament AWM hantar memang Umar Wah akan join. Pasti apa dia kata lah. Umar bijak. Dia ada wantah dalam depan gol. So habislah kita berceloteh untuk game terakhir 13 ni. Sebab kita kalah tak dapat pergi final. Aduh.
So keputusan terakhir untuk semifinal apa tempat ketiga 4 ni, kemenangan kepada Zoni Motorbike 8-1. Satu jumlah yang paling banyak setakat ni teman-teman. Yang boleh terdengar pun 6-0. Tempoh Belasar Bukit Mentajam. So yang ni yang paling tinggi lah 8-1. Okeylah, buah manis-manis lah. Alhamdulillah. So lepas ni game batu dengan ambil bola. So depan game batu dengan game Muhammad Tampur, kita layan saat kawan-kawan kita, anak-anak kawan kita main. Okey, tapi corak permainan depa ni sama sebenarnya. Muhammad Tampur dengan Balik Pulau ni, Muhammad Tampur dengan Batu, corak permainan depa sama. Permainan depa tak ada play game, depa lebih pada clear. So kita bagi pendapat saya lah, saya nampak kelebihan daripada Muhammad Tampur sebab depa ada solid defense yang kaki clear. Lepas tu depa ada sprinter nakik dengan air kat situ. So di Batu pula depa ada kelebihan pengacau di tengah padang, iaitu Mahfuz. Mahfuz boleh buat kerja. Lepas tu depa ada striker badan besar seorang, Batu yang boleh buat gol. So atas kata saya nampak persen kepada Muhammad Tampur. Tapi tengok final ni, tengok macam mana. Macam kami semalam lah, tengok persen pada kami, tapi kami kalah hak penalti dengan Muhammad Tampur. So kita tengoklah, menata pokok rezeki betul kan. Okey. So kita sambung balik lah, kita telefon pun dah panas ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.